Baik, di sebalik ketidaktentuan di peringkat global, terutamanya dengan perang tarif antara Amerika Syarikat dengan China yang menambah lagi ketidaktentuan dan kita lihat kebimbangan dalam kalangan negara-negara serantau ini melihat apa akan jadi terhadap ekonomi mereka dan apa yang perlu mereka bergerak dalam menghadapi cabaran ini. So, tentu dalam kita menilai setiap cabaran mengenal pasti apa antara solusi yang boleh dilakukan, kita perlu melihat juga apakah antara achievement ataupun pencapaian ekonomi Malaysia setakat ini. Kita nak memberi ruang dan peluang terutama kepada penyumbang ekonomi daripada pelbagai sektor yang telah memberi sumbangan kepada ekonomi dan melihat kepada pencapaian ini yang telah kita lihat keluar oleh Jabatan Perakam Malaysia dan juga telah diumumkan oleh Bank Negara Malaysia untuk kita melihat bagaimanakah prestasi ekonomi Malaysia ataupun keluaran dalam negeri kasar KDNK setakat suku pertama 2025. Sedang itu seperti yang mana anda maklumkan bahawa kita mengetahui prestasinya berada pada 4.4% pada suku pertama. Ini adalah KDNK Malaysia pada suku pertama 2025. Kalau kita bandingkan dengan pada suku akhir tahun lepas, ia berada 4.9%. Namun kita nak menilai atau buat perbandingan daripada tahun ke tahun. Pada tahun 2024, kalau kita bandingkan dengan suku pertama 2024, suku pertama iaitu berada pada 397.8 bilion, berada pada 4.2%. Manakala kalau kita ke belakang lagi tahun 2023 pada suku pertama merekodkan antara yang tertinggi pasca pandemik COVID-19 iaitu pada 5.7% dan kita kembali balik pada tahun 2022 di mana ekonomi kembali rancak semula dengan pembukaan pelbagai sektor. Pada suku pertama telah merekodkan pada 5.1% dan ini adalah prestasi yang dapat kita saksikan suku ke suku daripada tahun 2022, khususnya suku pertama untuk kita saksikan bagaimanakah pergerakan dan juga perjalanan yang telah dicatatkan oleh ekonomi negara. Seterusnya, kalau kita dapat saksikan daripada sini, melihat kepada prestasi bulanan KDNK Malaysia daripada data ini, harga mala 2015 meliputi kadar bilion dan juga perubahan peratusan tahunan. Kalau kita nak meliti pada tahun 2022, bandingkan bagaimanakah prestasi bulanan itu Januari, Februari, Mac. Pada suku pertama kita dapat saksikan prestasi ataupun pencapaian KDNK bulan ke bulan pada suku pertama berlega antara 4.9% hingga 5.9%, hampir mencecah 6%. Manakala pada suku pertama 2023, tahun tempoh pemulihan awal, iaitu KDNK pada suku tersebut dari bulan ke bulan, terutamanya Januari, Februari, Mac mencatatkan daripada 4.3% hingga 5.9%. Manakala suku pertama 2024 kita dapat saksikan iaitu pencapaian KDNK setiap bulan daripada Januari sehinggalah Mac suku pertama 2024 berangkumi daripada 3.0% hinggalah 4.8%. Manakala yang terkini yang boleh kita saksikan daripada Disember, Januari dan Februari sehinggalah Mac, ini adalah pergerakan terkini untuk dapat kita saksikan daripada suku akhir tahun lepas sehinggalah suku awal 2025 sehingga mencapai prestasi bulanan iaitu kalau kita lihat pada KDNK bulanan, Mac berada pada 6.0% dan ini adalah prestasi bulanan. Manakala kalau kita nak lihat lebih lagi pada suku tahunan pertumbuhan KDNK Malaysia daripada tahun 2022, kita dapat saksikan secara ringkas dengan melihat graf ini berada pada tahap yang tinggi, merekodkan antara paras yang tertinggi pertumbuhan KDNK 14.6% pada suku kedua tahun 2022 dan kita lihat ia telah menurun sedikit daripada paras tersebut. Kalau kita lihat peningkatan itu disebabkan adalah pencapaian sebelum ini adalah berada pada asas yang rendah, namun apabila kita dapat peningkatan yang tinggi, ia menjadikan peningkatan ataupun pulihan yang amat tinggi daripada asas yang rendah daripada hasil ekonomi yang telah dicatatkan sebelum ini. Namun kalau kita nak lihat sejak tahun 2023 sehinggalah tahun 2024, suku ke suku, prestasi ataupun pertumbuhan suku tahunan pertumbuhan KDNK Malaysia berada pada lebih kurang 4% hinggalah 5% prestasinya. Ini adalah prestasi tahunan pada tahun 1946 sehinggalah tahun 2024, lebih daripada 2 dekad. Dan kalau kita lihat pada waktu pandemik iaitu tahun 2020, ekonomi jatuh hingga mencatatkan pada negatif 5.5%. Namun kalau kita kembali balik melihat kepada prestasi pada tahun 1990-an yang lebih,
keadaan ekonomi adalah lebih teruk. Pada 1998 ia telah mencapai pada hasil negatif 7.4%. Ini menunjukkan bahawa ekonomi mengalami krisis tapi tidak seteruk di mana kita mengalaminya pada tahun 1998. Namun bergerak ke hadapan kita harus masih berhati-hati kerana apabila 5.5% ini bukan adalah kejatuhan yang mungkin kita akan alaminya pada waktu seterusnya. Kita mungkin akan alami lebih teruk ataupun lebih baik daripada perkara ini. Namun ini adalah prestasi kalau kita nak lihat bagaimanakah pertumbuhan KDNK Malaysia daripada tahunan dan perubahan peratusan tahunan daripada prestasi pengeluar perbelanjaan. Kalau kita lihat ni antara sektor yang tertinggi memberi sumbangan kepada KDN Malaysia adalah daripada sektor pembinaan. 14.2% yang telah direkodkan pada suku pertama berbanding suku akhir tahun lepas iaitu 20.7%. Diikuti juga dengan sektor kedua tertinggi merekodkan yang memberi sumbangan tertinggi kepada ekonomi negara adalah 5.0% daripada sektor perkhidmatan, diikuti juga dengan sektor pembuatan 4.1%, manakala sektor perlombongan dan pengkuarian antara satu-satu sektor yang mengalami penurunan KDNK-nya telah merekodkan daripada suku keempat tahun lepas ia 0.7% negatif, namun pada tahun 2025 suku pertama ia telah turun kepada 2.7%. Ini adalah prestasi KDNK mengikut aktiviti ekonomi. Namun kita nak melihat kepada perbelanjaan juga. Perbelanjaan penggunaan akhir swasta iaitu sebanyak 5.0% telah dicatat pada suku pertama. Perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan juga telah merekod 4.3%. Diikuti juga dengan perbelanjaan yang antara yang tertinggi adalah pembentukan modal tetap kasar. Telah merekodkan pada suku pertama sebanyak 9.7%. Tinggi tetapi ia lebih rendah sedikit berbanding suku akhir 2024 yang telah merekodkan sebanyak 11.8%. Ekspor pada suku pertama Malaysia merekodkan 4.1% dan import juga telah direkodkan 3.1%. Dan itu adalah sedikit untuk kita meliti bagaimanakah prestasi KDNK Malaysia setakat suku pertama 2025. Sudah tentu banyak analisis untuk kita meliti apakah antara faktor-faktor utama yang lebih mendalam yang antara faktor yang kita tidak nampak yang telah mempengaruhi kadar prestasi ekonomi Malaysia pada suku pertama. Dengan itu saya mempersilakan terus tetamu kita yang sudah bersedia dan talent yang akan mengulas lebih lanjut adalah Dr. Muhammad Azhar Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu apabila kita bercakap data ini keluar pada minggu lepas, ramai pun analisis berkata antara persoalan yang telah dikenal pasti, adakah ini merupakan petunjuk awal kepada kelebapan ekonomi bergerak ke hadapan ataupun ini adalah dari segi penyelarasan musim daripada pertumbuhan pesat tahun lalu. Sudah tentu ada yang berkata ini adalah petanda awal daripada kita menghala kepada kelembapan ekonomi yang lebih perlahan. Tetapi pandangan Dr. Azhar Nizam pula bagaimana? Adakah ini kita boleh cakap prestasi yang agak positif, optimis, tapi adakah kita perlu bimbang? Baik. Secara umumnya apa yang telah diterbitkan oleh pihak Dawsem berkenaan dengan keluaran dalaman kasar pada suku pertama rata-ratanya selari dengan apa yang telah diumumkan semasa unjuran awal yang dibuat pada bulan lalu iaitu 4.4%. Justru dari segi nombor itu sendiri tidak menimbulkan sebarang kejutan lah. Namun ialah kalau kita tengok momentumnya itu memang kita perlihat ada penurunan dari segi momentum pertumbuhan iaitu 4.4% berbanding 4.9%. Jadi dia menimbulkan persoalan adakah dalam konteks masa iaitu dengan adanya perang tarif dan sebagainya, adakah kita sedang menyaksikan permulaan ekonomi kita sedang orang kata tu dalam fasa yang perlahan. Kita sememangnya tidak boleh tolak faktor tersebut, namun bagi suku pertama ini impak itu mungkin tidak dirasai secara sepenuhnya kerana ia masih terlalu awal. Kalau kita lihat tarif timbal balik diumumkan pada 2 April yang lalu. Justru sepatutnya kalau nak kata kesan tarif tersebut mungkin kita akan dapat lihat masa suku kedua dan ke atas lah. Jadi suku pertama ni saya lihat banyak isu-isu berkenaan dengan, mungkin ada isu-isu berkaitan dengan permasalahan struktur, ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau yang positifnya tadi Nina ada menyebut tentang prestasi sektor pembinaan kan, bertumbuh pada paras 14.2%, masih kekal lagi dalam momentum 2 angka. Dan kalau menurut
kenyataan yang dibuat oleh pihak Dawson, mereka menyatakan pembinaan struktur seperti data center ataupun pusat data di Johor khususnya banyak menyumbang kepada pertumbuhan tersebut. Jadi ini bererti peralihan kepada kecerdasan buatan ataupun AI dan pelaburan dalam sektor teknologi ini telah memberi kesan yang positif dari segi terutamanya dalam sudut pembinaan. Namun dari segi pemasangan struktur pula, kalau kita lihat dari segi sektor perlombongan mencatatkan negatif 2.7%, sebenarnya dia ada kaitan beberapa perkara lah. Yang pertamanya berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai aktiviti penyelenggaraan terhadap fasiliti pengeluaran di sektor oil and gas yang sedang berlaku sekarang, itu juga berkesan. Kedua, dari segi ialah pertumbuhan dalam pengeluaran gas itu sendiri pun semakin berkurangan, dan ini dikatakan juga ada kaitan tentang reservoir gas di semenanjung Malaysia ini semakin berkurangan, dan sekarang ini banyak di Sabah dan Sarawak. Jadi ini memang ada kaitan tentang masalah struktur, dan dikatakan disebabkan penggunaan penggunaan tenaga yang bakal meningkat, dilihat option ataupun pilihan untuk mengimport gas itu dilihat lebih viable. Ini menunjukkan bahawa tahap pengeluaran dalam oil and gas, terutamanya gas itu sendiri sedang mengalami perubahan struktur. Jadi itu juga memberi kesan. Jadi itu saya punya dapatan dari segi angka yang telah diumumkan buat masa ini. Baik, melihat kepada prestasi ataupun penilaian telah dikongsikan oleh Dr. Afzal Nizam, penting untuk kita meliti perkara ini kerana kita ingin melihat penting untuk setiap sektor ini mempunyai jurang ataupun prestasi yang seimbang antara sektor-sektor yang lain. Doktor, melihat kepada prestasi, kita lihat faktor pertumbuhan ekonomi suku pertama ialah disebabkan permintaan domestik, pertumbuhan iaitu pembinaan yang tinggi. Namun kalau kita lihat adakah daripada sektor yang mengalami kejatuhan adalah sektor perlombongan, di mana ia mempunyai potensi untuk memberi bebanan kepada prestasi ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita sudah pun menilai, sudah tentu ada naik turunnya kedudukan ekonomi, tetapi daripada bergerak untuk kita bergerak ke hadapan, menilai dari segi tahap kesiapsiagaan Malaysia menghadapi kejutan ekonomi global ini, adakah penting untuk kita meliti ketika ini kedudukan Malaysia berada dalam keadaan yang mampan pertumbuhannya dipacu oleh pertumbuhan domestik sekiranya keadaan luar ini semakin melemah? Betul, memang strategi pembangunan itu bersifat dinamik, dan perlu dari semasa ke semasa perlu dinilai apakah aktiviti ataupun industri yang perlu diberi penekanan supaya kesan limpahan ekonomi itu berterusan. So dalam konteks sektor khusus seperti perlombongan ini, tadi saya sebut tentang pengurangan pengeluaran gas dan sebagainya, dan kemudian Kementerian Ekonomi pun ada menyebut tentang keperluan untuk mengimport gas pada masa akan datang disebabkan permintaan tenaga di Malaysia akan meningkat dan sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahawa mungkin sektor perlombongan ini memerlukan suatu hala tuju yang memerlukan suatu bentuk mempelbagaikan produk ataupun industri yang perlu diceburi. Buat masa ini kita sering mendengar berkenaan dengan REE, Rare Earth Elements, yang dikatakan deposits ataupun reserve di Malaysia ini agak tinggi, dan telah dikenal pasti beberapa negeri mempunyai reserve yang tinggi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa mungkinlah kalau dahulu dan sekarang, kalau kita sebut sektor perlombongan ni, dua perkara yang sentiasa disebut, iaitu sektor minyak dan gas. Mungkin bergerak ke hadapan, kita bakal menyaksikan sektor perlombongan ini akan dipelopori oleh industri-industri yang lain. Seperti mungkin kita boleh bercakap tentang REE ini tadi sebagai orang kata tu hala tuju yang baru, yang juga akan orang kata tu melengkapi landscape penggunaan tenaga ataupun tenaga diperbaharui, dan dalam konteks penggunaan ataupun kalau bercakap tentang sektor otomotif, iaitu berkenaan dengan kenderaan elektrik juga, dia agak sinonimnya kalau bercakap tentang REE ini. Jadi
berbekalkan dalam keadaan ataupun landscape pada masa hadapan yang mungkin bergerak lebih ke arah sustainable ataupun kelestarian ekonomi alam dan sebagainya, sudah pasti mungkin strategi untuk mempelbagaikan beberapa sektor dari segi produknya itu adalah sesuatu perkara yang perlu diperhatikan agar negara kita ni dari segi ekonomi sentiasa resilient atau sentiasa berdaya tahan, terutamanya untuk berhadapan sebarang bentuk kemungkinan yang mana kita tahu ketidakpastian ekonomi ni nampak gaya sentiasa akan berlaku, dan tetapi kalau kita ataupun kerajaan sentiasa cakna tentang cabaran dan keperluan untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi, saya percaya ketahanan ekonomi itu dapat dibina dari semasa ke semasa. Betul, itu kita nak pastikan ketahanan ekonomi dapat dibina adalah memerlukan kerjasama setiap pihak daripada peringkat bawah sehinggalah peringkat atas, Dr. Afzal Nizam. Tapi melihat kepada perkara ataupun situasi ini, sudah tu kerajaan sedang melaksanakan usahanya untuk memperkukuhkan dari pelbagai cara kerjasama daripada segi pendidikan termasuk juga dengan pelaksanaan polisi. Melihat kepada polisi kita ketika ini, strukturnya itu sendiri, kita nak memerlukan dasar ataupun polisi yang dapat kita bounce back sekiranya ekonomi terkena dengan faktor-faktor yang mungkin menjejaskan mereka. Sudah tentu bukan sahaja daripada internal tetapi daripada segi luaran je kita dapat bounce back, dasar polisi yang dapat menjadikan kita bounce back untuk bangun semula. Jadi adakah perlu kita secara jujurnya banyak lagi polisi yang perlu diperhalusi, perlu diperkukuhkan, perlu diperbaiki ketika ini, ataupun sudah ada cuma kita belum fully utilize-nya? Bagaimana Dr. Afzal Nizam melihat perkara ini? Betul, dari segi strategi pembangunan memang kita perlu bercerita tentang dari segi tempoh masa lah. Maksudnya jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Sebentar tadi mungkin kita berbicara tentang tempoh jangka sederhana dan jangka panjang lah. Namun jangka pendek ni juga penting untuk diurus dengan teliti, dan sudah pasti kita berbicara tentang apakah impak kejutan tarif ini kepada ekonomi negara dan apakah dasar jangka pendek yang boleh digunakan untuk orang kata tu menampan kesan yang bakal kita rasai pada masa terdekat ini. Dalam hal ini kalau kita lihat dari segi dasar monetary ya, pada minggu yang awal, bulan Mei yang lalu, apabila mesyuarat Monetary Policy Committee bermesyuarat, walaupun mereka mengekalkan kadar dasar semalaman pada paras 3%, namun selepas itu disusuli dengan pengumuman pengurangan statutory reserve requirement sebanyak 100 mata asas daripada 2% diturunkan kepada 1%, dan ini memberi erti bahawa sejumlah 19 bilion ringgit jumlah kecairan yang akan disuntik ke dalam sistem perbankan yang akan merancakkan lagi aktiviti pembiayaan. Jadi ini merupakan dasar jangka pendek yang bertujuan untuk memastikan fluctuations dalam demand atau permintaan itu dapat diurus dengan baik, dan pengakhirannya yang mahu dicapai adalah kestabilan dalam kedudukan ekonomi itu sendiri dari segi pertumbuhannya. Namun dalam pengumuman yang dibuat oleh pihak Bank Negara pada minggu lalu berkenaan dengan prestasi ekonomi negara, ada disebut tentang kemungkinan untuk menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi negara yang mana buat masa ini berada di paras 4.5% sehingga 5.5%. Jadi isyarat yang diberikan oleh pihak Bank Negara dan juga kerajaan untuk menyemak semula ni juga saya kira sebagai suatu isyarat bahawa perlunya orang kata tu dari segi peniaga, pelabur dan juga orang ramai untuk bersiap siagalah tentang sebarang bentuk kemungkinan. Dan apabila unjuran ataupun signal isyarat yang diberikan untuk menyemak semula, maksudnya dalam konteks masa ni untuk menyemak semula yang ke bawah lah. Kalau dahulu 4.5 ke 55 mungkin akan diturunkan. Jadi itu menunjukkan bahawa cabaran ekonomi semakin hebat, dan di sini pentingnya dasar-dasar jangka pendek. Sebelum itu, sebelum pengumuman penurunan SRR, kita melihat Yang Perdana Menteri pun ada melalui sesi parlimen khas yang baru ini juga menyebut tentang antara perkara disebut adalah penambahan dari segi peruntukan untuk program pembiayaan atau program jaminan dalam syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP sebanyak 1 bilion. Jadi itu juga sebagai satu bentuk respon ataupun tindak balas kerajaan untuk memastikan impak terutama khusus pada sektor atau perniagaan yang terjejas akibat daripada perang tarif atau kejutan tarif ini dapat diurus dengan baik. Jadi saya kira kerajaan sedang meneliti apakah bentuk impak yang bakal kita rasai kerana situasi perang tarif ni tidak boleh tidak, memang sebenarnya dia sangat-sangat fluid, sangat-sangat orang kata tu
tahap berubahnya begitu rapid, begitu erratic. Jadi dari segi dasar juga perlu berhati-hati supaya jumlah ataupun amount suntikan dari segi stimulus tu tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Dan untuk banyak dan kurangnya itu perlu dinilai dari segi data, apakah kejutan yang bakal kita rasa. Itu saya kira yang akan dinilai, akan dianalisis oleh pasukan-pasukan di bank negara, mungkin di kerajaan ataupun Kementerian Kewangan dan sebagainya, untuk memastikan dasar tu dapat dirangka dengan tuntas supaya amount, jumlah yang suntikan itu tepat dengan permasalahan yang ingin diselesaikan itu. Betul, kita memerlukan dasar yang dapat mewujudkan satu tindakan yang lebih nyata yang menjadikan penyelesaian kepada semua peringkat masyarakat. Pentingnya Dr. Hafzan Nizam. Dr. Hafzan Nizam, sudah tentu itu adalah antara perkara yang Gabenor BNM yang akan teliti untuk menilai semula KDNK dalam 1-2 bulan ini, melihat kepada untuk mereka lebih pasti kepada tarif ataupun pelaksanaan polisi cukai oleh Donald Trump itu, pentadbiran Amerika Syarikat. Mereka akan meneliti perkara itu. Tapi secara jujurnya, bagaimana untuk kita menilai sepanjang mana krisis ataupun perang tarif ini akan berlanjutan? Kerana kita lihat BNM akan ambil 1-2 bulan dan ini adalah antara perkara yang telah dikongsikan oleh Dr. Hafzan Nizam yang perkara yang akan dinilai, disemak semula, dipantau untuk kita memastikan dapat membentuk satu dasar atau tindakan yang lebih nyata dan yang lebih relevan untuk penyelesaian masyarakat itu sendiri. Tetapi bagaimana untuk kita menilai downside risk itu? Adakah perkara yang berlaku di Amerika Syarikat bersama China ketika ini akan menjadi tumpuan utama, kebimbangan paling kritikal untuk rakyat Malaysia, dan apa lagi downside risk yang perlu kita teliti selain perkara ini, ditambah lagi dengan melihat kepada ketegangan geopolitik di peringkat India dan Pakistan, melihat kepada menghala kepada krisis makanan, iaitu lebih mahal harga beras selepas ini. Apa lagi downside risk yang perlu kita teliti dalam tempoh terdekat ataupun tempoh suku-suku seterusnya? Downside risk saya kira buat masa ini memang banyak tertumpu kepada perang tarif. Apakah evolution yang akan kita lihat dari segi discussion ataupun rundingan yang sedang berlangsung, dan saya kira apa yang berlaku di antara negara China dengan Amerika Syarikat buat masa ini mungkin boleh dijadikan sebagai satu template lah. Nampak gaya mungkin rundingan antara kita, negara Malaysia ni, dengan US mungkin bakal menghasilkan satu outcome yang baik. Tapi dari segi downside risk-nya tu, saya kira masih berlegar-legar berkenaan dengan mungkin tabiat Presiden Donald Trump sendiri, yang mana kecenderungan beliau untuk mengumumkan sesuatu yang di luar jangka tu, itu memang sifat beliau, dan itu sesuatu perkara yang perlu sentiasa kalau nak buat senario building tu, tabiat Presiden Amerika Syarikat itu perlu diambil kira tentang bagaimana dia mengubah dasar tersebut. Itu yang pertama sekali. Dan kedua, sudah pasti berkenaan dengan geopolitik, apa yang sedang berlaku di Gaza, di Russia dengan Ukraine. Kemudian yang terbaru ni kita melihat dinamika di antara India dan Pakistan. Kita tahu apabila berlaku geopolitik ataupun risiko geopolitik ni, kesan utama adalah dari segi sektor logistik, seperti penerbangan, perkapalan dan sebagainya. Dan kita tahu dunia sememangnya sentiasa bergantung kepada perdagangan antarabangsa yang memerlukan sektor logistik untuk melunaskan transaksi tersebut. Jadi apabila terganggunya sektor logistik, sudah pasti kos perniagaan akan meningkat, produktiviti juga akan menurun. Jadi ini bakal memberi ataupun berpotensi untuk memberi kesan kepada prospek pertumbuhan ekonomi negara. Saya kira ini dua perkara yang menjadi tunjanglah kepada downside risk yang perlu diperhatikan. Tapi secara umumnya, Nina, kita dah lihat dah negara kita ni telah mengalami pelbagai kejutan ekonomi sebenarnya yang lepas-lepas. Yang terbaru ialah COVID-19. Menyaksikan, tadi ada disebutkan tentang kadar pengucupan ekonomi, iaitu 5.5% pada tahun 2020. Kalau tahun 2009 disebabkan krisis subprima di Amerika Syarikat, negara kita menguncup sebanyak 1.5% pada tahun 2009, dan sebelum itu yang paling teruk adalah ketika negara berhadapan dengan krisis krisis keuangan 1997-98, yang mana penguncupan negatif 74%. Jadi berbekalkan pengalaman-pengalaman yang lepas, saya kira perang tarif ini sepatutnya negara berada dalam keadaan yang baik, dalam orang kata tu in the position of strength untuk berhadapan risiko-risiko pertumbuhan ekonomi yang mungkin kita bakal saksikan pada masa-masa terdekat.
Dan melihat kepada polisi dasar ekonomi negara dalam menjadi benteng kepada pertahanan, daya tahan, tingkatkan lagi daya tahan ekonomi negara, memastikan Malaysia dapat menempuh apa jua cabaran di peringkat tempatan hinggalah ke peringkat global, antara faktor-faktor luaran yang boleh dikatakan kurang ataupun di luar kawalan Malaysia sendiri. Dan bergerak ke hadapan, selain kita melihat kepada langkah-langkah untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi negara, sudah tentu kita akan melihat juga pelaburan. Bagaimana untuk kita tarik lagi lebih banyak pelaburan untuk tingkatkan pertumbuhan KDNK negara ini, Doktor. Melihat kepada data menunjukkan, mencerminkan pelaburan berada dalam keadaan yang stabil, namun masih ada persoalan yang timbul mengatakan ataupun menghala persoalan kepada bagaimanakah daya tahan pelaburan setakat ini, terutamanya dalam situasi ekonomi global yang semakin perlahan ini. Melihat kepada pelaburan sedia ada, kita lihat banyak semenjak ini ataupun baru-baru ini banyak kepada Microsoft, Google, banyak pelaburan kepada ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, dan ditambah lagi dengan energy transition, tenaga boleh diperbarui. Tetapi bantu kami nilai sendiri ataupun secara realistiknya, sejauh manakah lanskap pelaburan Malaysia ketika ini dapat bertahan sekiranya aliran modal semakin mengecil? Betul. Itu memang perkara yang sentiasa kita kata tu pantau dan menjadi sumber kebimbangan lah. Terutamanya kalau kita lihat semenjak berlakunya perang tarif ini, indeks FBMK LCI pernah mencecah ke paras di bawah 1,400 mata pada satu ketika yang terdekat ini, dan ianya seiring dengan aktiviti penjualan di kalangan pelabur asing di dalam pasaran saham negara kita. Kalau kita lihat data daripada daripada bulan Januari sehingga bulan April yang lalu, sekitar 12 bilion jualan bersih yang dicatatkan oleh para pelabur asing. Namun kalau kita lihat data yang saya ada daripada awal Mei sehingga tak salah saya sehingga 8 Mei yang lalu, jumlah belian bersih telah pun dicatatkan sejumlah lebih kurang 2.2 bilion ringgit. Jadi itu bererti bahawa walaupun pada awalnya pelabur asing dilihat agak gusar tentang perkembangan berkenaan dengan tarif dan impaknya pada negara kita, namun pada awal bulan Mei ini dilihat sejumlah dana asing telah mula membuat satu aktiviti belian dalam indeks ataupun pasaran saham kita, dan ini menterjemahkan peningkatan dalam pasaran saham kita dari segi indeks FBMK LCI. Justru di sini itu pentingnya kerajaan untuk merangka dasar yang jelas, dasar yang sentiasa bersifat reformis, dan itu akan mendatangkan suatu bentuk kredibiliti yang tinggi dan akan menterjemahkan keyakinan yang tinggi terhadap keupayaan kerajaan untuk mentadbir negara dalam apa jua bentuk, apa jua keadaan, terutamanya dalam keadaan yang ekonomi global yang sentiasa berkrisis dari segi perang perdagangan dan sebagainya. Jadi momentum ataupun selera untuk reformasi ekonomi dari segi konsolidasi fiskal itu, saya kira itu perlu ditonjolkan, perlu diperjelaskan, perlu dilaksanakan supaya pertamanya dari segi kredibiliti lah, kedua yang pentingnya akan mewujudkan lebih banyak ruang dasar, terutama ruang dasar fiskal untuk dibelanjakan ke arah yang lebih berproduktiviti tinggi lah. Jadi ini sentiasa perkara yang sentiasa akan dipantau, dan kejelasan dalam pelaksanaan dasar itu penting untuk memastikan kredibiliti itu sentiasa dapat dicapai, dan pengakhirannya akan mewujudkan suatu aktiviti pembelian dalam pasaran saham atau kemasukan modal asing dalam pasaran saham di negara kita, baik di peringkat portfolio ataupun di peringkat FDI itu sendiri. Jelas Doktor menunjukkan iaitu bagaimanakah keupayaan Malaysia dalam menghadapi pelbagai jua cabaran, dan apakah antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh Malaysia sendiri untuk meletakkan setiap strategi untuk dapat tingkatkan lagi kecakapan Malaysia dalam mencapai prestasi ekonomi lebih baik dalam pelbagai aspek maupun aktiviti ekonomi. Dan Dr. Zerizam, mungkin akhir sekali soalan saya, kita melihat daripada prestasi tahun lepas pada tahun 2024, data ini menunjukkan prestasi pada suku pertama 40.2% dan ia meningkat pada suku kedua 50.9%. Namun mungkin kita ada harapan yang sama mengenai pergerakan KDNK ini daripada suku pertama tahun ini, iaitu 44%, mungkin akan meningkat sama tinggi dengan suku sama pada tahun lepas ataupun lebih rendah. Tetapi mungkin terlalu awal untuk kita uncapkan, tapi bagaimana kalau doktor dapat jangkakan prestasi pada suku kedua seterusnya?
Pihak kami memang telah pun menyimak semulalah unjuran pertumbuhan ekonomi daripada 4.7% kepada 4.1%. Itu berarti pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun yang pertama mungkin akan berlega dalam sekitar 4.5%. Namun bagi tempoh separuh tahun yang kedua, kita bakal menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang di bawah 4% lah, bagi mencapai pertumbuhan keseluruhan tahun sekitar 4.1%. Mungkin separuh tahun yang kedua itu mungkin dia akan berlega antara 3.7 ke 3.8% yang mungkin bakal kita saksikan. Jadi di sini peranan dasar itu penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil itu pada separuh tahun yang kedua itu perlu ditonjolkan, kerana agak kritikal pada separuh tahun yang kedua, kerana pada separuh tahun yang kedua inilah yang mana kita bakal menyaksikan tempoh tamatnya, tempoh luputnya orang kata tu masa untuk berunding 90 hari sepatutnya berakhir pada bulan Julai, dan apakah outcome yang bakal kita saksikan. Dan kalau outcome itu masih lagi berakhir dengan kadar tarif yang agak tinggi, maka ia akan bagi kesan, dan di sini akan menuntut terutamanya dasar jangka pendek ni tadi, terutamanya bagaimana mungkin OPR itu ditadbir perlu diselaraskan supaya objektif untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi pada separuh tahun yang kedua itu dapat dicapai. Baik, itu adalah harapan ekonomi dan setiap rakyat juga. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azwani Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad, kerana bantu kami faham apakah antara faktor-faktor utama yang telah membentuk prestasi ekonomi Malaysia ataupun KDNK pada suku pertama 2025, dan bergerak ke hadapan bagaimanakah untuk kita memastikan persediaan yang lebih kukuh, dan apakah antara perkara yang boleh dipertingkatkan lagi untuk memastikan kesiapsiagaan Malaysia berada pada tahap yang lebih cemerlang dalam menghadapi apa jua kejutan ekonomi global. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, dan setiap perbincangan ini kami akan rangkumkan dalam astrowani.com dan di semua platform digital Astro Awani.